Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan sambung lagi mengenai peralatan dan muzik dalam menora ni. Bila kita tahu sebelum kewujudan menora ni, alat muzik yang digunakan seperti tempurung kelapa, buluh dan batu. Di mana peralatan muzik ni dimainkan semasa diorang macam dayan-dayan ni bersantai dengan Puteri Semala ni, dan diorang mencari macam boring kan. Nak buat apa tanya nak buat apa? Cuba kita ketuk batu, lepas tu dia menghasilkan satu melodi muzik dengan menggunakan tempurung kelapa, batu dan buluh. Tu lepas tu dalam masa yang sama dayan-dayan ni menyuruhlah Puteri Semala ni menari sambil menyanyi dengan iringan muzik yang dimainkan dengan menggunakan alat tersebutlah, tempurung kelapa dan buluh. Okey, persembahan menora ni dilakukan pada waktu malam. Kita sedia maklum menora ni dilakukan pada waktu malam, iaitu antara pukul 8 sehinggalah subuh, berdasarkan cerita yang dah disampaikan, panjang cerita yang dah disampaikan. Lepas tu pemimpin menora perlu mengadakan persembahan sebelum menora dimainkan. Macam pembukaan panggung lah, lebih kurang pada itulah. Pemimpin ni Tok Situk Pak Situk ni dia sebelum menora dilakukan, dia perlu macam buka panggung lah, macam adat dia lah. Lepas tu menggunakan peralatan yang digunakan dalam upacara mengadakan persembahan Pak Situk ni, iaitu dengan menggunakan lilin yang diletakkan dalam piring bersama dengan sirih dan pinang. Ni maybe spiritual kot, kepercayaan. Okey, ketua akan membacakan mentera dan canda untuk mengelakkan daripada gangguan. Ni macam saya akan macam memang masyarakat spiritual lah, kepercayaan. Setelah selesai ketua membuat persembahan, lagu pembukaan dimainkan. Lagu pembukaan tu lagu menora lah. Nanti kita akan tunjuk ada lagunya. Okey. Dari segi alat yang digunakan dalam persembahan menora ni, antaranya ialah satu geduk, satu canang yang mempunyai sepasang canang. Kalau kita tengok alat di barat tu satu kan. Ni kita ada dua pasang macam sepasang. Macam slipper kita ada sepasang. Okey, satu pinai, dua gedombak, satu cerek dan satu kesi. Okey, geduk. Geduk ni yang kita sedia maklum, alat membrane sejenis genda yang berbentuk barrel. Dibuat daripada blok kayu yang keras, ukurannya ialah 12 panjang. Ni you baca kot. Panjang garis pusat dari litan dia ni, itulah alat tu lah. Diputi dengan kulit kerbau yang direntang dengan sekangnya yang macam tegangkan. Kulit yang diletakkan pada kayu dengan menggunakan paku payung, menggunakan pengetuk kayu biasa untuk mengetuk geduk. Apa umbrella ni? Ni antara contoh geduk. Ni tu kayu dia, kita nampak bawah. Selalunya dia gunakan dalam macam genda Cina pun lebih kurang kot. Tapi yang besar lah. Okey, canang pula. Canang ni adalah alat earphone, sepasang canang. Salah satunya kecil. Dia bukan macam yang besar, tapi yang kecil satu. Mempunyai 4 lubang kecil pada lilitannya, kayu, menggunakan penutup balut yang dibalut dengan kain sepanjang inci. Salah satu daripadanya berbunyi lebih tinggi daripada satu lagi, macam pitch lah. Pitch yang kita kalau tinggi rendah ni berkaitan dengan pitch melodi sekolah. Ukurannya dan berselang. Tingginya lebih kurang 2 inci, besar kotak 10 inci, lebih kurang 20 inci, panjang dan tingginya 7 inci. Okey, ini antara canang yang saya dapat. Sebelah sini besar dan sebelah sana kecil. Yang tinggi? Ni yang besar, ni yang kecil. Ni lebih tinggi. Ni lebih kurang. Dia tekankan. Okey. Pinang.
Inai. Alat earphone, alat ring. Diperbuat daripada kayu yang halus urat dia. Berbentuk bulat dan panjang. Panjangnya 14 inci. Pada bahagian tengahnya agak berbonjol sedikit. Terdapat 6 lubang. Bahagian atas terdapat lubang ring. Pada ring tersebut terdapat satu tiup ini yang panjangnya 2 inci dan daun-daunnya mengkuang yang kering diselit ke dalam tiup. Main mestilah pandai mengawal nafasnya. Peranan pinain dalam menora adalah sebagai melodi. Pina ni macam saya tengok macam serunai lebih kurang. Tapi dia bentuk macam ni. Dia lebih kurang serunai. Rig dia lebih kurang dengan serunai. Tapi bentuk dia tu berbeza sikit. Dia bulat. Tu lubang tu lubang Pipik. macam lubang 6. Tiup ke mana? Ada salah tak? Ada. Okey, ianya sejenis gendang berbentuk labu. Selainnya kulit kambing digunakan untuk menutupi gendang ini. Bunyinya dikawal dengan cara menekapkan tapak tangan pada permukaan yang kosong. Kulitnya dicukam dengan ikatan rotan. Gedombak akan diletak melintang semasa memainkannya. Peranan gedombak ialah sebagai alat muzik pembantu panjang 13 inci dan ditambahkan ke 37 inci. Ini gedombak. Dia macam gendang juga, cuma bentuk dia lah berbezanya. Digunakan dibuat daripada kulit kambing kan. Jadi kulit kambing putih ni tu. Lembut. Okey. Alat seterusnya ialah alat peti. Alat ini ia sejenis alat earphone. Penting di dalam permainan menora. Alat ini penting dalam permainan menora. Alat ini merupakan identiti muzik Thailand. Alat ini dimainkan secara pasangan. Ianya berbentuk piring yang berbonjol, tebal dan berat. Bunyinya jelas dan berdering. Ianya diperbuat daripada tembaga. Fungsi kesi ialah sebagai rentak. Ini kesi. Ni. Dia macam ketuk ting. Dia bunyi dia macam gemba lah. Okey. Last ni cerek ni bukan kita lauk cerek dia ada cerek dia pun diperbuat daripada buluh kering yang dilauk. Panjangnya lebih kurang 14 inci dan 1,5 inci lebar. Tebalnya 1,5 inci. Dimainkan secara pasangan. Bentuk bunyinya bergantung pada tebal nipisnya cerek itu. Cerek ni terbuat daripada buluh. Tebal buluh kan, kita kan tengok ada buluh nipis, ada buluh tebal. Dia bunyi berbeza. Ni cerek. Ada tak video ni? Ada. Okey, ni kedudukan alat muzik dalam persembahan menora. Dalam persembahan menora ni kedudukan dia. Para penari yang akan mempersembahkan menora ni akan berada di tengah alat muzik tersebut yang dikelilingi oleh alat muzik. Ini kawasan tarian dan yang antara contoh perkara sembah guru. Sebelum mulakan persembahan juga, ada sembah guru. Kedai KL. Sembah cadar. Mengadap lebat. Mengadap lebat. Tapi dia